Afiq? Hey, kenapa ni? Isha. Afiq. Isha. Papa nak cakap kejap je. Please, Isha. Afiq. Tak nak lah. Come. Papa nak cakap kejap je. Come. Ni, jom. Tak, sekejap je. Please, duduk dulu. Just 5 minutes of your time. Okay? 5 minutes. Please. Papa tahu. Papa dah sakitkan hati Afiq dengan Isha. Dan Papa minta maaf. Papa tahu Papa dah buat anak-anak Papa sedih. Tapi tak bermakna yang Papa tak sayangkan anak-anak Papa. Hai, Mak. Mak, cantik tak, Mas? Asal. Kak Dia macam mana bila Ana jumpa dia nanti Ana terus serang dia? Macam mana Kak Dia? Ana, kalau Ana terfikir macam tu, Ana ingat cerita Kak Dia. Macam mana terjadi pada Kak Dia masa Kak Dia serang perempuan tu? Ya, Ana ingat. Are you serious, Mas? Nolah bang, gurau je. Abang mesti serius lah ni. Mas tak nak abang makan apa saja Hana sediakan. Sebab Mas takut kot Hana letak apa-apa ke dalam tu sampai abang jadi benci Mas macam mana? Abang tak takut ke? Ya Allah, Mas. Kak Ana tak pernah pun tahu fikir bukan-bukan dekat Mas. Mas, tolonglah jangan cakap macam tu. Respeklah sikit. Lah Kak, buat juga ke? Susah-susah je. Takutlah. Cantik apanya? Makeup je tebal. Mama lah cantik tau. Natural je. Dia orang nyawa I. Rasalah Kak Dia. Ana takkan boleh lawan dia. Dia cantik, muda, kurus. Ana ni dah tua. Tak adalah. Tak cantiklah dia. Ana lagi cantik. Muda. Kak Dia ni yang tua. Ana, orang yang beriman tak pernah putus asa. Kita ada Allah. Ana kena banyak berdoa. Bye. I'm sorry. Kenapa? Ha? Kak Dia. Ana terpaksa keluar dari rumah tu. Nah. Ana nak pergi mana?